Jadi cuba muhasabah diri kita. Betul tak kita beribadat pada Allah 24 jam? Ataupun ketika solat je. Lepas tu ketika solat pula pun ingat dunia juga. Yang luar solat ingat dunia. Dalam solat, lagi laju dunia masukkan. Lagi cepat kiraannya, lagi tepat. Jadi sebenarnya kita sendiri pun belum menepati tujuan kita dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah satu lagi dalil bahawa kita dicipta hanya untuk beribadat pada Allah dalam semua waktu kita. Walaupun satu saat. Apa dalilnya? Semua kehidupan kita untuk beribadat kepada Allah. Apa dalilnya? Terjemah, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, semua ibadatku, wa mahyaya, semua kehidupanku. Daripada mula balik sampai mati. Daripada bangun pagi sampai tidur. Mati dan matiku pun. Tapi realiti kehidupan kita dalam satu hari yang betul-betul kita beribadat pada Allah. Kita guna waktu, umur kita, masa kita untuk Allah. Berapa daripada 24 jam? Sejam 2 jam. Mana 22 jam lagi? Sebab tu Allah kata, orang beriman, Allah akan masuk ke dalam surga. Yang beriman dan beramal soleh. Ni, yang beriman dan beramal soleh 24 jam. Allah balasnya apa? Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan sebaliknya golongan kedua, tidak ada golongan ketiga. Itu orang kafir. Allah kata, mereka yatamatta'una, dan kesudahannya ialah neraka. Sebab apa? Sebab dia tak beribadat pada Allah.